Victa V260HB. Okay, yang ini adalah salah satu hand blower yang top seller dekat Warnes Machinery. Ini dia memang kecil, untuk dia punya cc adalah 25.4 cc. Lagi satu, harga dia di bawah rata-rata iaitu RM300. Sangat sesuai kalau korang gunakan dekat rumah ataupun dekat kebun korang, tak ada masalah. Datangkan sekali dengan dia punya blower pipe dan dia punya aksesoris yang lain, termasuklah dia punya tools. Sekali korang akan dapat dua skru dekat sini. Yang ni korang patut buka dulu. Untuk pertama sekali korang kena pasangkan antara yang ini dan yang ini. Okey, blok pertama, blok kedua. Okey, korang kat sini akan nampak untuk dia punya arrow. Ada dua arrow kat sini. Korang boleh tengok, satu bawah, satu ke atas. Okey, kalau korang buat macam ni, so korang masukkan untuk dia punya blower pipe ni dan pusingkan dengan cara yang opposite. Punya anak panah ni dia akan jadi macam ni lah. Okay, so yang ni dah ketat sebab dia ada penghadang kat sini. Dia belum pasangkan blow ni dekat sini, korang kunci dulu kat sini. So ini fungsi dia, korang nak bagi lagi ketat lah korang punya cantuman blower tu. Kalau korang tengok kat sini, dia tak ada lubang tau dekat yang ni. Dia bukan yang ni tau. Okay, yang ni korang kena buat satu lubang kat sini. Okey, senang je kalau korang nak buat satu lubang. Korang panaskan je benda ni, korang masuk je, tebuk je kat sini. Lagi senang, tu cara yang paling mudah lah. So, untuk korang yang nak mendapatkan, terus saja datang ke Warnes Machinery ataupun korang terus tekan link beg kuning dekat bawah.